Jangan suka buat macam ni. Kalau kaki lengoh je buat macam ni. Kalau berterusan buat macam ni, akhirnya lutut dan pinggul akan jadi sakit. Saya nak kongsikan 7 step untuk melegakan lutut yang lengoh dan pinggul yang lengoh. Sebelum tu, like, follow dan share video ni, terutamanya kepada anda yang solat menggunakan kerusi. Tengok video ni sampai habis sebab step yang ke-7 ni yang paling penting untuk orang yang solat menggunakan kerusi. Step yang pertama, duduk. Lepas tu kaki ni naik atas, tangan ke bawah. Buat kiraan 10. Step yang kedua, tegakkan badan. Lepas tu kaki tolak ke bawah. Buat kiraan 10. Step yang ketiga, peluk kaki, tarik. Sama juga buat kiraan 10. Step yang keempat, tarik kaki dalam keadaan macam ni lagi. Buat penumbuk, tumbuk kat sini. Buat kiraan 10. Step yang kelima, tegakkan kaki, tangannya macam ni, tepuk. Step yang keenam, bengkokkan kaki ikut pada kesesuaian. Contoh maksimum dia sampai sini je. Lepas tu tepuk. Ulang 10 kali. Step yang ketujuh, ini khusus untuk orang yang solat duduk dekat atas kerusi. Dia tak boleh solat macam orang biasa atas lantai. Duduk dekat atas katil ataupun atas lantai. Lepas tu bengkokkan kaki, peluk kaki ni. Peluk kalau boleh sehabis rapat yang boleh. Okay, tahan, peluk, buat kiraan 10. Lepas tu luruskan kaki, tepuk. Betul. Ulang 10 kali. Lepas tu ulang lagi. Buat kiraan 10, tegakkan, ketuk betul. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, boleh save dulu video ni, nanti boleh anda cuba.